Okey, selamat malam. So kita akan tengok hari ini macam mana kita nak mengira berat objek di permukaan bumi. So contoh di sini kita ada jisim angkasawan dengan jisim sud tu ialah 81.65 kg. Ini adalah jisim. Jisim berada di mana-mana di bumi atau di bulan atau di mana-mana tempat adalah sama. Yang berbeza adalah berat. So berat, macam mana kita nak kira berat? So kita kena ada nilai kekuatan medan graviti. Kita kena tahu kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti di permukaan bumi adalah 9, G simbolnya 9.81 Newton, daya Newton yang bertindak bagi setiap 1 kg jisim. So, jadi kita ada 81.65 kg. Jadi kita akan dapat berat sud ini di bumi adalah bersamaan dengan 81 jisim darab dengan kekuatan untuk setiap 1 kg. So kita darablah dengan 81.65. Jadi kita akan dapat 800.99 Newton. Ini kita panggil sebagai berat atau weight. Ini juga bermaksud, berat juga bermaksud kekuatan medan graviti yang sedang menarik sud ini adalah sebanyak 800.99. Jadi kita nama berat ataupun daya graviti yang sedang menarik objek. So ni daya graviti yang sedang menarik objek adalah 800.99, atau nama lain dia kita panggil dia sebagai berat. Okey, inilah maksud berat. Dan nilai berat ini dia berubah bergantung pada kekuatan medan graviti. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke bulan. Ini kita pergi ke bulan. So daripada bumi kita pergi ke bulan. So di bulan jisim masih kekal 81.65, di mana kekuatan medan graviti di bulan adalah 1/6 daripada di bumi. Kalau di bumi adalah 9.81 Newton bagi setiap 1 kg, maka kalau 1/6 daripada nilai kekuatan ni, kekuatan medan graviti bumi adalah graviti bulan. So 1/6, jadi kita carilah 1/6 daripada 9.81. So kita akan dapat Ni adalah graviti di bulan. Jadi kita akan dapat nilai dia 1.635 Newton bagi setiap 1 kg. So jadi daripada nilai ini kita darabkan untuk dapat berapakah kekuatan graviti bulan yang tarik. Berapa kuat graviti bulan yang tarik objek yang sama, atau kita panggil berat objek ini, berat sud ini di bulan. So berat sud di bulan adalah bersamaan dengan nilai 1.635 darab dengan jisim 81.65. Okey, 81.65 kita darabkan dengan 1.635. 635 adalah kekuatan graviti di bulan, iaitu 1.635. Maka kalau jisim sud adalah kekal di mana-mana 81.65, jadi kita akan dapat berat atau berat sud di bulan adalah 133.498. Berat sud, atau kita katakan ini adalah daya graviti bulan yang menarik objek. Okey.